Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita berjumpa kembali, di mana hari ni saya cuba nak berkongsi lah kereta saya, rock crawler ni. Hari ni saya pakai tayar yang dah beli lama, tak tahu dia nama apa lah, macam tu. Hampir 10 tahun kot, lebih lah rasanya. So ni tayar Cina, main China. Okey, hari ni saya nak cerita pasal Dick version 5 yang telah saya buat. Ni kalau rakan-rakan tengok dalam dia tu. Okey, yang ni adalah original Dick. Kita beli siap dengan gearbox, dan saya menggunakan sistem belting sebab saya tak suka lah bunyi bising-bising macam tu. Tapi tak laju lah rakan-rakan kalau pakai belting ni, sebab kita tak boleh ubah pinion dia fix. Jadi kereta saya ni dibekalkan dengan ada 4 sebuah besar-besar. Ini untuk steering depan, yang ni untuk sebuah untuk kawal Dick bahagian hadapan, dan yang tu yang biru tu rakan-rakan tengok, Dick untuk belakang, dan yang belakang ni sebuah untuk Dick steering belakang macam tu. So saya punya kereta ni 4 steering ataupun depan belakang. Jadi hari ni saya nak kongsi terkait dengan Dick. So ini Dick yang saya buat, okay, version 5, dan saya rasa ini agak praktikal, lebih efektif lah macam tu rakan-rakan. Dan dia agak susah buat. Okay, ni belakang punya Dick, dan yang ni depannya Dick. Jadi bawah dia macam tu. Okey, tu sikit sebanyak. Okey, ini dia. Jadi alhamdulillah, insyaAllah kita akan uji sejauh mana kesan dia Dick kereta saya ni. Jadi bahagian transmitter pula, kalau switch yang bahagian atas, ini Dick untuk bahagian belakang, yang ni Dick untuk bahagian hadapan macam tu. Dan yang ni mengawal gyro. Jadi kereta saya dia ada gyro. Seandainya saya nak main straight macam tu, nak laju straight, tak nak menggaban-gaban kiri kanan, saya menggunakan gyro, iaitu receiver saya Dumbo RC. Kalau nampak tu ada Dumbo RC 10 channel. Jadi transmitter saya ni boleh kawal sampai 16 channel. Itu radio master. Itu sikit sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan fungsi Dick version 5, gifted version 5 berfungsi. So, sekarang belum ada saya aktifkan lagi. Okay. So tayar ni tayar main China lama, tak berapa ramai orang pakai tayar ni. Ini tayar off-road. Okay. So sekarang saya fungsi Dick belakang dulu. Itu Dick belakang, saya release. Lepas tu Dick depan. Nampak? Release. So Dick depan belakang tak berfungsi dengan So alhamdulillah rakan-rakan, saya berjaya lah, bukan nak puji diri, berjaya mengatasi kebodohan macam tu. Jadi agak lama lah saya bercita-cita untuk membuat Dick depan ni menggunakan mechanical lah, tidak menggunakan motor. Kalau ada negeri orang putih tu, dia mereka digunakan motor depan belakang. So dia boleh gunakan sistem Dick lah belakang macam tu. Jadi okey, tayar ni tayar off-road, tapi saya cuba main dekat rock crawler. Boleh ke tak boleh? Okey. So nampaknya boleh lah macam tu kan. Alhamdulillah, berkat setting yang betul, apa tayar pun kita pakai boleh ni kan. Okey, saya fungsikan tayar Dick depan. Okay, cuba tengok.